Tulisan ni kalau kita tengok pada luarannya nampak macam satu kenangan peribadi. Tapi sebenarnya ia jauh lebih mendalam daripada tu. Ia macam satu manual tak rasmi tentang cara membina legasi. Bukan legasi harta benda lah, tapi legasi perwatakan, ilmu dan nilai-nilai hidup. Penulisnya, Hanafi Mohan, dia gunakan imej-imej dan cerita-cerita kecil untuk melukis potret ayahnya yang sangat besar dan berpengaruh. Tepat sekali. Jadi, misi kita untuk perbincangan kali ini adalah untuk membedah potret ayah yang luar biasa ni. Kita nak faham apa sebenarnya ramuan yang menjadikan seorang bapa tu hero di mata anaknya. Dan bagaimana kemahiran-kemahiran yang nampak macam biasa-biasa je sebenarnya boleh membentuk asas sebuah keluarga yang kukuh. Jom kita mulakan dengan imej pertama yang penulis berikan yang saya rasa sangat-sangat kuat. Silakan. Penulis bawa kita kembali ke tahun 90-an.